Ini laman yang kita orang buat tu hari ni. Rumah ni dekat area Karak. Sebenarnya kan ini video part tu. Kita orang dah buat dah rumah ni sebelum ni. Pada zaman dahulu rumah ni macam ni. Yang ni sebelum kita orang datang. Untuk rumput dah siap dah. So sekarang ni kita orang tanam pokok pula. Tuan rumah ni nak minta pokok dalam pasu je. So tak adalah nak tanam dekat bawah. Semua dalam pasu. Yang kita orang tengah tanam ni pokok bitter fig. Ada juga pokok-pokok lain. Macam ni pokok loro patalum. Yang ni dalam planter box. Lepas siap je tanam pokok bitter fig tu, kita orang letak dekat semua tiang macam ni. Aku ingat nak letak juga kat tiang TMB kat luar tu. Tapi nanti takut pula tak ada siapa nak siram. Takkan TMB pula nak siram. Mana mahu ya. Lepas tu kita orang letak pula pokok loro kat tengah-tengah macam ni. Kat tiang belah sini pun kita orang letak juga. Tapi yang ni pakai pasu putih. Lain sikit lah. Lepas tu kita orang letak fiber sikit. Lepas tu deko-deko sikit. Jadilah macam ni. So dah siap untuk yang belah depan ni. Kita orang nak pergi belah belakang pula. Belah belakang ni kita orang guna konsep yang sama. Tapi pokok lain. Cuba teka kita orang pakai pokok apa? Pokok Ajinomoto? Mana ada. Bukan. Kita orang letak pokok jasmine dengan pokok Garcinia. Tapi macam apa yang aku cakap tadi, kita orang guna konsep yang sama. Cuma pokok je kita orang tukar. So nampaklah lain sikit. Korang suka yang belah depan ke yang belakang? Cuba korang bagi tahu. Aku nak tahu juga. Lepas tu kan, dekat area sini ada cermin. Yang dalam tu ruang tamu. Kita orang letak pokok kalatia dekat sini. Sebab tuan rumah ni nak privacy sikit. So tak adalah orang luar nampak direct ke ruang tamu tu. Tengok dari dalam pun nampak cantik je. Sebab ada pokok. Okey, kita pergi belah luar pula. Belah luar ni kita orang tanam pokok Christmas pine. Tapi belah luar ni kita orang tanam dekat tanah. So senang sikit. Tak payah nak kena siram selalu. So yang ini part last. Kita orang rasa macam tak komplit pula. Bila rumah dah cantik-cantik macam ni, tak ada tempat duduk nak lepak. So kita orang carikanlah kerusi kayu macam ni. Tapi kerusi ni bukan kerusi je. Boleh jadi meja. Power kan kerusi ni. Tak cukup dengan tu, kita orang letak payung sekali. Barulah redup sikit nak lepak. Rumah ni, idea ni kebanyakannya semua daripada tuan rumah sendiri. Kita orang cuma bagi suggestion je. Design apa, pokok apa yang sesuai. Yang lain tu semua daripada tuan rumah. Lepas tengok rumah ni siap, aku rasa berbaloi sangat aku datang jauh-jauh daripada Puncak Alam sampai ke Karak ni. Sebab aku rasa cantik sangat rumah ni.